Seramai 16 maut dalam kejadian tembakan di Pantai Bondi, Australia semasa masyarakat Yahudi sedang menyambut perayaan Hanukkah di kawasan itu. Dua suspek yang mempunyai pertalian ayah dan anak didakwa melakukan tindakan itu dengan seorang maut manakala seorang lagi kritikal. Menurut kenyataan rasmi, penyerang berusia 50 tahun maut di tempat kejadian selepas berbalas tembakan dengan pihak berkuasa. Manakala anak lelakinya yang berusia 24 tahun mengalami kecederaan parah dan kini dirawat di hospital dalam keadaan kritikal. Serangan yang bermula pada malam pertama sambutan Hanukkah itu turut mengorbankan seorang kanak-kanak dan dua anggota polis. Polis mengesahkan lebih 40 cedera dalam kejadian 6 petang Ahad. Pihak berkuasa menyatakan serangan itu direka untuk menyasarkan komuniti Yahudi Sydney dan siasatan kini tertumpu kepada kemungkinan kaitan dengan kumpulan ekstremis. Sementara itu, tular rakaman video seorang peniaga tempatan Ahmed Al-Ahmed bertindak berani merampas senjata daripada salah seorang penyerang sekaligus mengelakkan lebih banyak korban jiwa. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyifatkan insiden itu sebagai tragedi nasional dan menyeru rakyat agar bersatu menentang kebencian serta keganasan. Kawasan sekitar Pantai Bondi kini ditutup untuk siasatan forensik dan kawalan keselamatan dipertingkatkan di seluruh bandar.